Pada suatu hari, Evan sedang berbaring di bawah pokok di tepi sungai rumahnya. Dia terlihat pepatung berterbangan dan dia sangat tertarik. Sedang dia berbaring, dia tertidur di tepi sungai itu. Apabila dia bangun dari tidur, dia tersedar bahawa dia berada di suatu tempat lain yang sangat cantik seperti Atlantis. Dia melihat satu pandangan yang sangat indah. Kemudian sedang dia berjalan, dia terjumpa Jack si pepatung. Mereka berkenalan. Jack si pepatung membawa dia berpusing-pusing di sekitar bandar Atlantis sambil menceritakan tentang ekosistem, populasi dan habitat yang ada di situ. Antaranya seperti siput, ikan, berudu dan lain-lain lagi. Kemudian Jack si pepatung menjemput Evan untuk ke rumahnya. Ketika berada di rumah Jack, Evan dijamu makanan yang sangat lazat. Selepas kekenyangan, Evan pun rasa mengantuk dan dia pun tertidur. Apabila dia bangun sedar dari tidurnya, dia baru tersedar rupanya semua itu hanyalah mimpi sahaja. Evan rupanya tertidur di kelas Cikgu Adham.